Pagi tadi saya kuliah subuh di sebuah masjid dalam Dun Kumarotan, Masjid Ghairul Jami'. Tadi saya sebut apa, kebetulan yang duduk dalam kuliah tadi adalah naib dan pertua PAS kawasan. Dia naib yang pertua PAS kawasan, dia duduk ada tadi. Saya sebut, kata contoh dia adalah tentang pembacaan orang-orang yang bukan Islam baca Al-Quranul Karim, boleh ataupun tak boleh. Bila kita berhukum berasaskan kepada pegangan politik kita, kita akan terjerat. Sebenarnya kita kena bercakap, sebenarnya agama kata apa lah, agama kata boleh ke tak boleh daripada dia baca. Masalah PAS, bila yang baca tu bala, dia kata dia tak apa, bila yang baca tu orang lain, sebenarnya agama kata apa? Bila orang lain baca, dia kata takut berlaku penyalahgunaan, takut orang salah faham terhadap tafsir. Lah, yang hendak pergi dengar tafsir orang kafir sana, tafsir Tabari tu ada, tafsir Ibnu Katsir tu ada, tafsir orang lain ada. Tiba-tiba nak pergi dengar tafsir daripada orang kafir. Tapi percaya bala jumpa Nabi. Bala jumpa Nabi. Ada masalah. Memang bala tu. Jadi saya kata, sebenarnya kalau kita main dalam bentuk kita bawa main pemikiran, insya-Allah PAS tak boleh pi lama. Dalam konteks nak ambil segmen politik Islam lah, PAS tak boleh pi lama. Tapi dia memerlukan kepada kesabaran kita yang nyata. Sebab saya konsisten untuk menyatakan bahawasanya penunggangan ke atas ulama tu, hak tu cukup penting. Baru ni ada dua benda yang PAS buat. Yang pertamanya adalah PAS telah merasmikan penubuhan Dewan Himpunan Penyokong PAS. Dewan Himpunan Penyokong PAS lah, dia dah jadi dewan, dah jadi sayap, yang menyebabkan ahli dia tu hendaklah dia tak jadi ahli penuh, dia ahli bersekutu. Dia macam bersekutu dalam bersatu. Okey. Dalam masa yang sama, baru ni sebenarnya dah 2-3 tahun dah, cuma baru ni diisytiharkan tentang jumlah Dewan Ulama. Dewan Ulama PAS turun sampai ke kawasan-kawasan. Dewan Ulama Pokok Senar, Dewan Ulama sampai ke kawasan-kawasan. Bayangkan ramai mana ulama PAS duduk lah. Akhirnya dia pakai pigau tarik siapa-siapa pun bahkan jadi ulama. 4-5 lori lebih. Akan penuh lah dengan lori-lori ulama ni. Hak ni lah yang kita nak kena berdepan. Mereka tak akan mampu ni. Bila kita main dalam bentuk pemikiran, insya-Allah mereka tak akan mampu. Mereka tak akan mampu. Tapi dalam masa yang sama, kita nak kena tengok kepada budaya orang Melayu. Orang Melayu ni terlalu menyokong terlalu menyanjung para ulama yang kata, faham kan? Jadi kita nak kena hapus ni, nak hapus pemikiran tentang mempermudahkan ulama ni. Dan kita nak kena sebut, sebab dia saya tulis ni tajuk dia pemutar dalil. Pemutar dalil ni cerita tentang ulama, tajuk asal dia penunggang agama lah, nak sebut tentang penunggang agama, macam mana tafsiran yang salah, macam mana mereka menggunakan kaedah menunggang tu, mereka guna dengan cara yang mana dan sebagainya. Ini saya ada sebut dalam buku pemutar dalil. Tujuannya adalah untuk kita mesti mencerahkan masyarakat bahawa apa yang dibawa oleh PAS itu sebenarnya PAS sedang menunggang agama. Saya ingat kalau orang sebut kata tentang kepimpinan ulama tahun 2002, buku ni sebenarnya susunan semula ini buku ni, kata Al-Quran tentang pemimpin dan kepimpinan. 10 syarat untuk menjadi pemimpin tu bukan tentang ulama, bukan tentang ni. Berkemahiran, amanah, sanggup memelihara tugas, berpengetahuan luas, peka dan teliti, bersikap terbuka, sedia mendengar keluhan rakyat. Hak Mursyidu'am sebut baru ni tu, 4 sifat tu. Hak tu adalah takrif takwa. Tak boleh dihukum. Tak, semua tu tak boleh dihukum pun. Takut kepada Tuhan, siapa nak hukum kita? Tapi kalau berkemahiran boleh, peka dan teliti kita boleh tengok macam mana cara dia. Kita nak tengok tentang skill dia, kita boleh. Tapi takut kepada Tuhan, siapa nak hukum? Beramal, sembahyang tahajud pada waktu malam, siapa nak hukum? Siapa nak hukum? Kalau tak buat live, buat live kita dengar tak. Jadi itulah kita kata sebenarnya kalau kita main dalam bentuk pemikiran, mereka akan hanyut lambat. 10 tahun ni kita pun tak apa nak berjaka kata kita boleh sampai meruntuh, tapi insya-Allah kita boleh pergi ke depan.